pun smart. Heroin pun macam orang Eropah. Aduh, kenapa masih ramai tak jaga kebersihan? Saya pun tak faham. Tong sampah ada saja, tapi masih buang merata. Saya jumpa ni dekat Padang. Entah siapa tinggal. Kalau semua fikir benda kecil ni tak penting, lama-lama sekolah jadi kotor. Bukan itu saja. Tengok sana. Banyak tenaga yang dibazirkan kalau macam ni. Baguslah awak tutup. Asal skrin tu jadi macam tu? Ada gangguan ke? Saya, Madam Toxic. Semakin banyak pencemaran dan pembaziran, semakin kuat kuasa saya. Semua pelajar suka sangat membuang sampah merata-rata. Ia dapat menguatkan lagi kuasa saya. Kita tak boleh biarkan dia. Betul. Dah tiba masa. Transformasi IPM. Apa? Kita perlukan bantuan. Kuasa awak datang daripada pencemaran. Apa yang berlaku? Tapi, kita kena terus jaga alam sekitar. Amalkan 3R setiap hari. Reduce, reuse dan recycle. Nampaknya semua dah sedar. Adiwira sebenar bukan hanya ada kuasa, tetapi berani membuat perubahan.